Assalamualaikum, saya Aisyah. Kawan-kawan selalu panggil saya planner. Sebab apa pun mesti saya suka susun dulu, travel itinerary pun saya, menu makan pun saya. Tapi hari ni bukan nak plan trip, hari ni saya nak plan pencuci mulut. Saya nak buat puding karamel, dessert simple, tapi kalau jadi, memang licin satu loyang. Mula-mula kita cairkan gula dulu, part ni paling cuak, hangus sikit je terus pahit. Api kecil je, sabar, nampak dah warna keemasan. Sementara tu kita pecahkan telur. Kalau Lina datang awal, memang tak sempat masuk peti ais. Mira pula mesti dah standby phone nak rekod dari awal. Okey, karamel dah siap, kita tuang dalam loyang perlahan-lahan. Masukkan 2 cawan atau 1 tin susu cair, 1/2 cawan krim keju, 1/2 cawan susu manis, masuk sedikit garam dan esen vanila, blenderkan adunan sehingga sebati. Alamak saya kehabisan aluminium foil. Terpaksalah saya mengukus tanpa aluminium foil. Namun saya terpaksa mengelap tudung pengukus setiap 15 ke 20 minit agar air tidak masuk ke dalam kukusan puding. Puding karamel dah pun siap. Saya suka makan puding karamel bila dah sejuk. Baik saya masukkan dulu ke dalam peti sejuk. Sesuai sangat untuk menu berbuka puasa.